dan salam Ramadan. Bersama saya, Syaratul Afifah, sekali lagi dalam Santapan Juara. Yang mana dalam episod kali ini, kita akan membawa anda mendekati seorang legenda sukan hoki negara. 3 kali mewakili negara di Tamasya Sukan Olimpik, beliau tidak pernah gentar dan tidak pernah menyerah. Semua yang beliau lakukan adalah untuk negara. Di sebalik gelaran The Boss, ada pengorbanannya. Bersama Datuk Mirnawan Nawawi. Minarwan terkena kaki dan Minarwan sekarang membara. Peluang Tajul mencari ruang dan Hairil. Sebagai seorang legenda hoki negara, Datuk Mirnawan bukan sahaja terkenal di padang melalui ketangkasannya, tetapi beliau juga sangat berdisiplin dalam menjaga diet pemakanan, terutamanya di bulan Ramadan. Jom sekarang ni kita dengarkan apakah pengambilan pemakanan Datuk sendiri. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar, Datuk? Khabar baik. Baik, Datuk. Saya tahu ramai dekat luar sana mungkin dia tanya juga. Kita tengok fizikal memang nampak cergas, nampak sihat. Berapakah umur Datuk sekarang ni? Umur saya tahun ni dalam awal 50-an. Awal 50-an tapi memang nampak cergas. Baik, Datuk. Boleh tak Datuk kongsikan dengan kita semua macam mana Datuk mengekalkan diet pemakanan Datuk? Satu, kita kena jaga pemakanan kita. Dan apabila kita makan ni, kita kena makan makanan yang seimbang. Dan nombor 2, jangan lupa amal gaya hidup yang sihat dan aktif. Itu yang saya lakukan lah. Kalau di bulan Ramadan ni ada tak berbuka puasa tu ambil makanan macam mana? Lebih ke atau kurang ke? Dalam bulan puasa ni memang saya kena jaga pemakanan masih. Kerana kalau kita tengok macam dalam bulan puasa kita ada sahur dan selepas itu berbuka puasa. Jadi pengambilan makanan yang sihat, seimbang dan jangan berlebihan tu paling penting. Untuk saya ni ada satu lauk, kuat daging ke, kuat ikan ke ataupun ayam, kena ada sayur. Lepas tu kena ada buah-buahan. Selepas itu mungkin kita boleh minum air manis sedikit tapi lebihkan air putih. Air putih. Baik, Datuk dah berkongsikan tips di bulan Ramadan ni untuk seorang atlet. Datuk, di dalam Santapan Juara ni sebenarnya kita ada satu slot istimewa. Kita nak bawa Datuk pergi ke pasar raya. Wow. Kita nak beli bahan-bahan untuk kita berbuka puasa. Okay. Tapi yang paling istimewa, ada seseorang yang akan masakkan hidangan berbuka puasa untuk Datuk. Oh, itu yang paling best. Sebab kita pilih bahan-bahan mentah. Ada orang masakkan? Dan lepas tu ada orang masakkan. Ada orang masakkan. Okay. Jangan risau. Datuk, jom kita pergi pasar raya. Okay. Silakan. Okey, apa yang kita nak cari ni? Kicap lemak manis ni memang saya suka tau. Tadi Datuk ada cakap ada beberapa bahan macam protein juga. Ni saya rasa kita cari daging kot. Daging. Kan daging ni sumber protein. So penting juga. Kalau daging, Datuk suka belah mana? Saya suka batang pinang. Kenapa? Sebab dia lembut. Lembut. Jadi bila kita makan pun dia mudah hadam dekat dalam perut kita. Sepanjang Datuk bergelar atlet negara sebelum ni kan, ada tak pengalaman Datuk berpuasa di tempat ataupun di negara orang? Ada satu kejohanan tu diadakan pada bulan puasa, kelayakan untuk Sukan Olimpik Atlanta 1996. Dan saya masih ingat lagi satu, kita kena bersahur begitu awal dan berbuka begitu lambat. Masa berpuasa dia panjang, cabaran dia memang besar. Itulah pengorbanan seorang atlet, sebab perlawanan ataupun kejohanan ni kita tidak tahu. Wow, nampak. Bukan
senang sebenarnya nak jadi seorang atlet. Nampak mudah tapi sebenarnya sangat susah. Dah jauh saya dah nampak dah. Oi. Ni, saya ambil satu Betul Kata FIFA ni memang tajam lah. daun pandan. Kita dah ada daun pandan. Ingat FIFA tak kenal daun pandan. Kenal juga. Saya suka masak juga, Datuk. Suka masak? Oh, bagus. Sekarang kita nak cari serai. Mana serai? Serai. Oh, okey. Dah nampak lah. Cukup Okey, rasa cukup dah. Rasa dah cukup dah. Apa agaknya chef bila masak ni Okey. Datuk? Baiklah, kita dah pun selesai membeli belah bahan-bahan yang Semua dipilih. dah ada dalam ni Ya, betul. Dipilih oleh Datuk Minawan sendiri. Dan Datuk, ini kita akan serahkan kepada Chef Razak nama dia. Masakan dia mesti sedap. Tengok je dia tahu dia nak buat apa dah. Betul. Baik, kita nak berehat sebentar. Anda semua jangan ke mana kerana selepas ini Datuk Minawan akan menjawab soalan yang dihantar melalui media sosial Santapan Juara. Jom Datuk. Okey, jom. Namanya Santapan Juara setiap Khamis hingga Ahad 6.30 petang di saluran sukan RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Apa khabar semua? Hari ini saya dapat package ni daripada Datuk Minarwan Nawawi untuk juadah berbuka puasa. Apa yang Datuk bagi ni? Oh, Datuk bagi ni pandan, daun kari. Datuk bagi bawang putih. Oh, ini yang Datuk nak makan ni. Datuk bagi daging. Ini untuk protein. Protein Datuk memang cukup banyak. Masak untuk the boss. Okey, bos. Hari ni saya ada 2 menu. Satu menu air, satu lagi menu berkenaan daging. Menu dua-dua ni memang terbaik. Kita tengok ke sini kita ada bahan-bahan kita ni. Kita ada serai, daun limau purut, pandan kan. Ada gula merah. Kita masukkan ke dalam ni semua. Lepas tu kita panaskan. Api jangan besar sangat. Lepas tu kita tuang air. Rendamkan kita punya pandan. Tapi yang penting gula merah ni adalah gula yang terbaik untuk kesihatan. Okey? Kita kacau dia macam ni. Dia memang bau sedap, aroma sedap, rasa pun sedap. Kita biarkan dia sehingga dia didih. Datuk, sebagai seorang legenda sukan negara, apa perasaan Datuk ketika Datuk dipilih untuk membawa obor dan juga jalur gemilang? Okey, kalau saya ingat balik, saya mewakili pasukan negara ni dalam 3 kejohanan Olimpik dan pada 2000 Sydney Olimpik tu saya telah dipilih sebagai membawa jalur gemilang untuk kontijen negara ketika acara pembukaan Tamasya Sukan Olimpik. Bila saya masuk dalam stadium tu memang macam bermimpi. Saya ingat lagi bila masuk ke dalam stadium dengan sorakan daripada penonton-penonton dan sebagainya, memang satu situasi yang begitu mengujakan lah. Keduanya, apabila Sukan Olimpik di Athens ni 2004 tu adalah ulang tahun yang ke-100 tahun Sukan Olimpik. Mereka ingin membawa Sukan Olimpik itu kembali ke Athens. Saya masih ingat lagi di mana larian obor dilakukan satu dunia dia pusing. Apabila obor tu sampai ke Malaysia, saya sekali lagi dipilih dengan beberapa atlet
kebangsaan ketika itu dan juga bekal-bekal atlet untuk membawa obor itu di Malaysia. Baik, dan sepanjang karier Datuk, antara momen yang tak dapat dilupakan sepanjang Datuk bergelar legenda sukan ni lah. 1992 adalah sukan Olimpik yang pertama saya dan momen yang saya tak boleh lupakan adalah apabila kita layak ke sukan Olimpik Barcelona. Bermakna saya telah mencapai tujuan saya menjadikan hoki sebagai karier saya. Buat pertama kalinya apabila sampai ke Barcelona menyertai acara pembukaan tu sememangnya satu pengalaman yang tidak boleh dilupakan dan kalau kita tengok Olimpik di Athens pula Olimpik kedua saya di upacara pembukaan apabila obor dinyalakan oleh Muhammad Ali, legenda tinju dunia kan. Bagi saya itu adalah momen yang indah lah buat saya. Ini bahan-bahan yang kita akan buat. Satu lagi masakan. Ni dipanggil resipi daging jintan. Pemilihan daging ada banyak. Nak batang pinang boleh, nak daging biasa boleh. Tapi kalau daging biasa, rebus dulu. Bagi dia lembut. Air dia buang. Jangan pakai air daging. Air daging tu memudaratkan. Kita ni bulan-bulan puasa ni, bila makan dah sedap tu, memang tak ingat dunia. Tapi sebab tu kita kata, buat yang terbaik untuk kesihatan bersama. Kali ni kita nak masak. Tuang minyak dulu. Pastikan minyak ni panas dulu. Lepas tu kita masukkan kita punya kayu manis dengan bunga lawang. Bagi dia naikkan aroma dia tu. Ini adalah pandan dengan daun kari. Bau dia tu memang cukup harum dalam masakan. So kita masukkan lagi. Kita punya bawang. Pastikan bawang ni sampai garing. Barulah kita masukkan benda-benda lain. So kita tuangkan bawang putih. Lada hitam, kita letak jintan. Kita kacau jintan putih. Bila letak jintan putih, barulah kita letak daging. Okey. Ambil daging, kita letak dulu daging-daging ni. Goreng daging ni sehingga dia masak. Sedap wangi dia pun ada, aroma dia ada. Lepas tu barulah kita letak kita punya kicap lemak manis. Kicap lemak manis. Tak, tuang kicap lemak manis dia. Tengok ni dah mendidih. Bila tengok ni dah mendidih, kita tutup api. Ini memang sedia. Nanti letak air batu ke. Lepas tu baru kita minum. Memang cukup sedap. Nasib baiklah bulan puasa. Kalau tidak, tak tahulah apakan daya. Kan? Kicap ni akan kering. Baru dia panggil daging masak jintan ni jadi. Tengok. Okey, bila dah siap macam ni, kita biarkan daging ni di dalam kicap yang tadi cair tu. Kita biarkan dulu. Sehingga kicap tu pekat. Kicap tu kalau dah pekat, itu maksudnya daging tu dah siap masak. Okey, baru kita tutup api. Biarkan sehingga dia betul-betul pekat. Datuk, sekarang ni mungkin orang agak pelik dengan situasi kita sekarang ni kerana kita sekarang ni bukan berada di lapangan hoki. Di belakang kita ni sebenarnya kita di gelanggang pickleball. Selain bergelar legenda hoki sukan negara, Datuk juga kita tahu aktif dalam permainan pickleball ini. Kenapa Datuk memilih sukan pickleball ni dan macam mana boleh terlibat dengan pickleball ni? Ramai juga yang bertanya pada saya kan, daripada hoki terus sekarang ni aktif dalam sukan pickleball ni. Sebenarnya isteri saya yang main dulu. Saya pun tengok apa isteri saya main ni. Bila saya tengok permainan pickleball ni dan saya mencuba. Dan dia agak seronok. Boleh dikatakan dalam seminggu tu 4-5 kali lah saya main pickleball. Walaupun di dalam bulan puasa ni penting juga. Selain kita beribadah kan, kita juga perlu kekal sihat. Pickleball ni bagi saya setiap lapisan masyarakat boleh bermain. Setiap lapisan umur boleh main, daripada kecil sampailah sehingga umur yang 70 lebih pun boleh main. Sukan pickleball ni sesuai untuk saya ketika ini. Tapi memang tak lupa hoki lah. Betul. Hoki tetap nombor satu di hati. Untuk kekal sihat, memang saya main pickleball. Itu adalah antara satu kelebihan pickleball yang dia berikan kepada saya lah. Ni dia dah pekat ni. Saya tutup api. Masakan ni dah siap. Kita masukkan daun pudina. Kita masukkan daun ketumbar. Kita masukkan daun ketumbar dan kita kacau.
Ini dah siap daging masak jintan untuk juadah berbuka puasa. Seperti mana yang Datuk Binawan Nawawi bagi saya tadi tu, inilah tu hasilnya. Okey, kita jumpa lagi. Kita ada satu soalan istimewa yang dikirim melalui media sosial Santapan Juara. Dia tanya, bagaimana Datuk memastikan pasukan kekal bermotivasi dan bersemangat walaupun ketika bulan puasa ni? Sebelum bermulanya fasa latihan, kita akan ada satu sesi perkongsian tentang jadual di dalam tahun tersebut. Daripada situ, pemain-pemain akan tahu sama ada di dalam bulan puasa ada latihan atau tidak. Tapi sebagai pengurusan pasukan, termasuk jurulatih, kita tahu bulan puasa ni bukanlah satu bulan yang seperti biasa. Di dalam bulan puasa ni kita harus pastikan yang physical fitness dan technical skill pemain-pemain ni tidak turun. Jika pemain-pemain faham tentang objektif iaitu kejohanan yang besar, mereka tahu bulan puasa juga adalah satu bulan yang penting untuk kita meneruskan latihan kita untuk kita capai objektif kita yang besar tu. Ya, nampak senang tetapi bukan mudah untuk menjadi seorang atlet ni. Baik Datuk, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Anda semua jangan ke mana-mana kerana kita akan bersama dengan anda sebentar lagi. Dalam Santapan Juara, kita akan bawakan Chef Razak untuk menu hidangan Santapan Juara yang berkhasiat. Air ni memang sedap. Satu lagi, air ni boleh bagi kita punya tekak ni hilang haus. Dia bila minum, dia memang nak lagi. Dia memang bau sedap, aroma sedap, rasa pun sedap. Okey, para penonton semua, inilah juadah yang telah disiapkan, yang betul daging masak jintan yang kita akan masukkan dalam bekas dalam 250 gram macam ni. Bersama dengan nasi, kita tutup. Okey, lepas tu kita boleh bagi orang. Okey, jumpa lagi. Seperti yang dijanjikan, Datuk dah janjikan kita ni untuk tunjukkan regangan yang Datuk amalkan. Kira regangan yang Datuk amalkan dan kekal sihat seperti ini. Dia sebenarnya latihan renggangan ni penting. Ada beberapa latihan renggangan yang saya selalu amalkan. Terutamanya bahagian bawah badan ni. Itu bagi saya bahagian yang paling penting lah. Turun sampai bawah 10 saat. Yang penting kita kena rasa di bahagian belakang masa. Dan kita naik balik. Kita buat sebegitu sebanyak 3 kali ulangan. Dan lepas tu saya suka buat lagi satu macam ni. Kalau kita turun macam ni. Kita buat 3 kali. Buat lagi 3 kali. Lepas tu untuk taste kita pun penting juga. Menang penalti shootout atau menang masa tambahan? Masa tambahan. Bersukan di waktu pagi atau selepas berbuka? Selepas berbuka. Pemain hoki tak perlu banyak makan karbohidrat ketika berpuasa. Betul ke? Salah. Kena makan banyak karbo. Siapa atlet yang Datuk paling kagumi sepanjang zaman dan kenapa? Okey, saya kagumi Syahbaz Ahmad. Kerana beliau adalah satu pemain yang istimewa. Syahbaz, dia daripada Pakistan dan sememangnya skill beliau bagi saya antara skill yang sangat istimewa. Dia pegang macam ni, relax je. Lalu pukul kat sini tau. Atas. Cuba pukul kat tengah-tengah. Okay, kita target tadi. Ini. Good. Good.
Minawan bukan sahaja seorang pemain yang hebat, tetapi juga seorang pemimpin yang masih mencurahkan bakti kepada sukan negara. Teruskan bersama Santapan Juara selepas ini. Baik, sekarang ni kita bawakan khas untuk Datuk Minawan. Yang tadi kita dah pergi pasar raya nak masak. Betul. Chef Razak Wah. dah sediakan hidangan berbuka puasa istimewa untuk Datuk. Oh, terima kasih banyak-banyak. Kalau kita tengok ni, TV ni pun cantik juga kan. TV memang ada nota lah. Okey, daripada Chef Razak ni. Apa tu? Apa dia tulis? Datuk Minawan, The Boss. Selamat berbuka puasa dari saya, Chef Razak. Terima kasih banyak-banyak Chef Razak. Kita nak tahu apa yang Chef Razak masak ni. Wow. Daging jintan. Oh, ni daging jintan kan? Nampak memang sedap. Memang berselera lah. Lepas tu dia ada nasi putih. Kita ada kapur, kita ada betul, protein. Mesti ada sedikit gula. Dan ini Chef Razak dah sediakan juga untuk Datuk. Okey, ni air apa? Serai, gula merah. Oh, serai gula merah. Baik, semua pun dah siap. Sedap lah. Tunggu masa nak buka puasa je. Baik Datuk, kita pun dah sampai sebenarnya kat hujung rancangan. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Datuk kerana sudi luangkan masa dengan kami di Santapan Juara. Sama-sama, Kita harap Datuk dapat memberikan lebih lagi motivasi terutamanya kepada golongan atlet muda yang sedang meningkat naik ni. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Selamat buka puasa. Terima kasih. Sama juga dengan Fifah. Selamat buka puasa. Semoga apa yang dikongsikan oleh Datuk Minawan dapat dijadikan motivasi buat kita semua. Semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang bersama Ariana Nordania, atlet pemanah negara. Sekian daripada saya. Salam hormat dan salam Ramadan.